Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni kita nak cerita pasal mimpi. Mimpi apa? Mimpi tentang disihir. Apa yang menyebabkan sebagai simptom atau sebagai tanda yang menyebabkan mimpi itu berkaitan sihir ataupun santau? Apa tanda? Contoh dia mimpi ni mimpi yang berulang lah. Bukan mimpi sekali, mimpi terus. Ya, bukan. Tapi mimpi ni adalah mimpi yang berulang-ulang. Sekurang-kurangnya 3 kali mimpi ni. Mimpi tentang senjata tajam, paku, kaca, pisau, yang buluh, jarum, mata kain. Lepas tu, apa lagi? Yang berkaitan dengan benda-benda tajam lah. Yang keduanya, terkena najis. Yang ketiga, makan najis. Lepas tu apa lagi? Diburu orang, nak dibunuh. Itu adalah tanda sihir atau santau. Binatang bisa atau jijik, kotor, binatang kotor. Binatang yang seterusnya, binatang sengak atau binatang mematuk kita. Macam ular. Itu tanda-tanda dia. Sebahagian daripada tanda-tanda sihir atau santau. Kutu kulak keluar daripada badan kita. Muntah keluar sesuatu yang jijik. Muntah yang mengeluarkan sesuatu yang jijik. Lepas tu apa lagi? Mimpi selalu bertemu dengan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati ni kalau kita bertemu dengan orang soleh, bukan mimpi disihir atau santau lah. Maknanya mimpi yang berkaitan bertemu dengan orang yang bukan orang yang soleh. Lepas tu ular yang mematuk. Itu adalah tanda dia juga yang mematuk berulang-ulang. Mimpi pasir atau tanah kubur. Mimpi buhulang sihir. Orang tengah puja buhulang sihir tu. Itu adalah tanda juga. Mimpi duduk di tempat najis berulang kali. Lepas tu mimpi disembelih, dicekik, duduk dekat rumah ibadat orang bukan Islam. Tidur dalam rumah ibadat bukan orang Islam. Itu tanda-tanda disihir, disantau. Siapa dia ada tanda-tanda ni, boleh mimpi ni berulang-ulang ni, boleh pergi mana-mana rawatan Islam, cari internet rawatan Islam yang terdekat. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian hari ini memberi manfaat pada semua. InsyaAllah. Assalamualaikum.